Alhamdulillah hari ini berakhirnya Hari Sukan Tadika Mukmin Junior kali ke-11 tahun 2026. Alhamdulillah hari ini Hari Sukan kita berjalan dengan lancar dengan sokongan padu semua ibu bapa yang datang support, yang bersama-sama turut terlibat dalam aktiviti sukan kita pada hari ini. Dan saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua teachers Tadika Mukmin Junior, terutamanya pengarah program Hari Sukan Tadika Mukmin Junior 2026, Teacher Fidah. Dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam acara sukan kita pada hari ini, MC Alip, Encik Hafiz, para volunteer yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sukan kita pada tahun hadapan, Sukan Tadika Mukmin Junior tahun 2027. InsyaAllah. Terima kasih. Sport Day Mukmin Junior